Mari tengok cara turun atau log tabian dah ambil api free, api elektrik dah. Bagi hok demo lepas dah bak sawarikan hengrat. Orang dulu dah. Orang baru nak boleh sit hok ning kena gi jinjan tuaton dulu. Nak gi jinjan tuaton per korap sit bak sawarikan hengrat. Barulah boleh mari long tabian ambil api free dah. Lepas tu kita mari tengok cara dia satu per satu saya nak royak dalam klip ni dah. Pertama mula-mula kita masuk dalam website dia dah. Dia nak ada website dia, nanti saya nak tinggal website dia dalam cong komen ni dah. Tu masuk website kita tekan di long tabian dah. Cak biru star sini. Tekan masuk, dia naik rupa lagu ni dah. Apabila tekan masuk dah, dia suruh kita baca rakyat. Lepas tu tekan di yin yan dah. Kod T yin yan cak biru. Tekan sudah nak naik muka lagu ni lah. Hok ni kena kerok komun sontua. Boleh ya ada nama kita ni. Kalau nak lihat apa kam namna. Nama kita, bakar kita, lek batประชาชน kita, lepas tu lek lang bat ประชาชน kita tu. Boh cukup lah dah. Apabila boh cukup, dia naik ke atas sikit, dia suruh boh ni. Lek ผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า dengan เลขเครื่องวัดไฟฟ้าni dia nak ada dalam bin hak kita duk bayar pi bulan-bulan tu. Ambil hak bulan-bulan mana pun boleh dia ada. Tengok bin tu dia buat เลขผู้ใช้ไฟฟ้า lepas tu gibuh dalam cong dia. Asal lagi le bawah ni rahat เครื่องวัดไฟฟ้า hak ni mau ambil gibuh dalam cong hak dia dah yang tukar lah. Sudah tu tekanถัดไป cak biru bawah kanan ni dah. Dia naik rupa lagu ni. Hak ni panggil rupa komu hak serup hak kita long tabian. Lepas tu dia suruh boh berterosak. Berterosak hak duk pakai lolon ni. Hak nak ambil rahat OTP terik lagi. Jangan duk boh boykot se. Sebab ini atas rahat OTP. Kita nak ambil rahat tu mari jinjang terik lagi. Kalau kita ambil boykot se tak duk manah law tu, nak ambil rahat OTP tak boleh lah. Tu dia dah. Apabila kita boh syak belakang dah, tekan diยืนยันการลงทะเบียนdah. Tekan masuk dia naik rupa lagu ni dah. ยืนยันการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐdah. Lepas tu dia naik masuk sini dia jalan dah. Dia jalan masuk ke Hondo sini. Lepas tu rahat OTP tu dia nak hantar pergi kepada ber hak kita boh masuk hak belum pada ni dah. Tu. Lepas tu tengok le cong khokhwam dalam ber kita tu lah, dalam rosak kita tu. Jadi dia nak naik rahat OTP situ. Mari boh dalam cong sini dah. Cong dia buat หมายเลข OTP. Tu dia. Lepas pada tu ยืนยันการลงทะเบียน hak cak biru ni. Cak hijau maaf. Tekan masuk. Apabila tekan masuk sudah, kalau tak lekat ke apa dia, naik rupa lagu ni makna kata sudah dah. Naik rupa ท่านลงทะเบียนสำเร็จ